Dengan muzik ala-ala American rock Poison, Cinderella, Warren dan seangkatan serta berimej ala-ala Rockers Romeo, sememangnya tidak banyak kumpulan di era rock kapak yang berjaya membawa bawaan muzik begini dengan sepenuhnya atau sesempurna berbanding Hati. Walau berdiri di samping beberapa album kumpulan lain di zamannya yang turut membawa perjuangan muzik yang sama, senioriti Hati di dalam memperjuangkan konsep ini tidak boleh disangkal membuatkan mereka mempunyai trademark yang tersendiri. Ya, Hati merupakan salah satu kumpulan yang paling senior memperjuangkan konsep sebegini, di mana pengasasan mereka dapat ditelusuri seawal 1985 di Ipoh, Perak. Manakala vokalisnya pula Ucup pernah menjadi vokalis kumpulan legenda negara SYJ seawal 1981. Dibarisi oleh Alut dan Bad di posisi gitar, Wan di posisi bass, Radi drum dan vokalis asal iaitu Mat Scorpion. Pada awalnya kumpulan ini menggunakan nama Angel Dust dan merupakan salah satu kumpulan yang cukup disegani di Ipoh, Perak. Pada tahun 1987, Angel Dust telah memasuki pertandingan bintang box office anjuran Ali Bakar. Namun disebabkan Mat Scorpion yang terpaksa keluar dari kumpulan disebabkan mendapat kerja kerajaan, membuatkan mereka menjemput Ucup sebagai vokalis baru mereka. Ucup yang berpengalaman bersama SYJ dan juga merupakan penyanyi kelab malam sememangnya amat serasi dengan muzik glam dan hair metal yang diperjuangkan Angel Dust. Mereka lantas berjaya ke peringkat saringan dan mendapat tempat kedua dalam pusingan akhir pertandingan tersebut di Wisma MCA Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Dengan lagu ciptaan mereka, Ku Kehilanganmu mendapat tempat sebagai lagu terbaik pertandingan. Sebagai salah satu finalis, Angel Dust turut dijemput untuk merakamkan dua buah lagu di bawah album kompilasi projek Bintang Box Office, iaitu Hikayat Rock dan Pancakara di Cakrawala. Namun sewaktu perangkaan rakaman, mereka dinasihati menukar nama kepada Angel Hearts kerana khawatir nama Angel Dust yang merupakan nama lain bagi sebuah dadah jenis serbuk yang popular di Amerika di zaman itu akan menarik perhatian pihak berwajib. Akhirnya dua buah lagu Angel Hearts muncul di pasaran pada tahun 1988 menerusi PMC Records bersama-sama 9 lagi kumpulan-kumpulan finalis BB88. Album kompilasi Hikayat Rock dan Pancakara di Cakrawala berjaya menaikkan nama Angel Hearts sebagai salah satu kumpulan popular dari gagasan tersebut. Malah Angel Hearts dan Di Riyad merupakan dua antara kumpulan dari dua album tersebut yang mana lagu mereka berjaya dicalonkan di dalam muzik-muzik 88. Masih di sini bersama mimpi-mimpi. Angel Hearts juga sebagaimana kebanyakan rakan seperjuangan gagasan BB88 mereka turut menandatangani kontrak sebagai artis persembahan dan rakaman untuk album penuh di bawah syarikat Box Office. Namun, berbeza dengan Sekso dan Di Riyad yang telah berpusat di Kuala Lumpur, Angel Hearts masih mengulang-alik dari Ipoh ke ibu kota setiap minggu untuk persembahan pentas box office kerana komitmen kerja drama mereka pada masa itu iaitu Radi membataskan mereka dari berpindah. Hal ini membuatkan box office sukar menjadi masa untuk rakaman Angel Hearts berbanding Sekso dan Di Riyad yang mana kedua-duanya siap menjalankan proses rakaman pada tahun 1989. Rakaman album yang ditugaskan disediakan oleh Allahyarham Syed Hassan Sweet Charity itu walau bagaimanapun tidak menjadi kenyataan apabila Angel Hearts berkeputusan menamatkan kontrak dengan box office pada masa itu. Angel Hearts kemudiannya membuat rombakan semula apabila bapa saudara pada gitaris mereka iaitu Bad bercadang untuk membuka sebuah syarikat produksi rakaman sendiri dinamakan Produksi Hati yang bermaksud satu suara hati mereka bersama. Yakin dengan masa depan dalam industri muzik, mereka berkeputusan berpindah ke Kuala Lumpur untuk mengendalikan syarikat rakaman tersebut. Disebabkan gitaris Alut dan drama Radi yang masih bekerja, mereka menjemput drama Cak Ah yang juga dari Ipoh untuk menggantikan Radi sambil menukarkan nama Angel Hearts kepada Hati yang dinamakan sebenar syarikat rakaman mereka sendiri. Hati mula merangka untuk rakaman album mereka yang tertangguh dari zaman Angel Hearts dan mula memasuki studio Booty Boys pada awal 1990 dengan Zainal Rampa dilantik sebagai penerbit bersama Hati sendiri. Hati juga bertindak bekerjasama dengan sebuah syarikat rakaman baru bernama AKI Production untuk urusan pengedaran album dan akhirnya album sulung Hati hinggap di pasaran pada tahun yang sama.
Hati dan Temetri Kasih. Gua pun tak faham kenapa dia pergi letak dan dekat sini. Dah seolah-olah macam si hati dan Temetri Kasihnya, macam tu lah. Tak tahu kenapa. Lu orang tengok dekat sini, kan? Dekat share pun tulis macam tu, hati dan Temetri Kasih. Tak faham kenapa. Okay. Jadi tak apa buang masa, kita ulaslah pasal album Hati Temetri Kasih ni. Okay, jadi album ni tak mengandungi copyright, jadi gua boleh letak lagu macam biasa. Tapi macam biasalah, gua akan tunjuk apa kaset dia selilah. Pasal kaset Hati ni antara kaset yang cukup langka. Gua sendiri pun sebenarnya lama gua nak cari kaset ni. Dulu sebelum ni gua cuma ada piring hitam je. Belakang ni piring hitam dia, lu orang boleh tengok. Tapi ni sebenarnya bukan piring hitam design original. Lu orang boleh tengok lah dia punya design dia, pecah. Gambar pecah kan. Gua pun tak ingat kat siapa gua beli ni. Tapi memang masa gua terima barang ni, gua rasa macam kena tipu lah kan. Hampir tu patut seller tu beritahu lah, kata benda ni reprint balik, ni bukan original ni kan. Dan setahu gua LP atau piring hitam Hati ni sebenarnya dia jenis tampal kulit kaset, bukan jenis apa nama ni, bukan jenis full cover. Jadi biasanya yang jenis tampal kulit kaset saja ni gua memang elak daripada belilah. Pasal yelah tak cantik kan, nak dibuat koleksi. Gua suka yang full cover. Sekali pada masa tu gua nampak pula apa, ada orang up piring hitam Hati full cover. Gua pun tak fikir panjang lah kan. Walaupun gua tahu memang Hati punya piring hitam, gua biasa tengok dulu dia jenis tampal cover kaset kan. Bila gua nampak full cover ni, gua malas nak cakap banyak. Lagipun dia pun jual tak mahal, dalam berapa puluh ringgit je kan. Gua terus mesej dia, kata gua nak kan. Tapi itulah satu kesilapan gua lah pada masa tu kan. Okey, jadi tak nak cerita banyak kat piring hitam dia. Kita cerita pasal dia punya kaset dia. Kaset ni memang dah lama, sangat lama gua cari. Pasal gua memang minat album ni, sedap. Yelah, sebagai peminat hair metal, glam metal, gua memang suka album Hati ni lah. Pasal ia menepati cita rasa gua. Okey, tapi itulah dia punya inlay dia. Kalau lu orang yang tak pernah tengok, tengoklah puas-puas. Simple je, dia sekeping je. Memang masa gua mula nak dapat kaset ni pun gua macam pelik. Apa pasal macam ni je kan. Gua cek-cek jugalah dengan rakan-rakan kolektor lain, antaranya Ender Rockers apa semua kan. Gua tanya, inlay Hati ni memang sekeping je ke? Lepas tu dia orang cakap, memang sekeping je. Kat ucapan apa pun tak ada. Gua pun tak pastilah. Mungkin dia datang macam Susila. Susila dia ada kertas lirik asing, sebab sama-sama di bawah Hati Production kan. Tapi yang ni lirik ada kat belakang kan. Jadi kalau dia nak buat kertas asing pun untuk apa function kan. Jadi kita boleh nampak lah, memang simple lah. Tapi apa yang gua tahu, kaset Hati ni adalah album pertama keluaran Hati Production sendirilah kan. Cuma nombor siri dia tak tahulah, 1188, tak tahu kenapa. Patutnya kalau first production pertama dia 1001 kan. Tak tahulah kenapa dia buat 1188. Apa maksud pun tak tahu. Dan terbitan kedua Hati Production adalah kumpulan Susila lah. Yang ini diedarkan oleh AKI. AKI ni popular dengan kumpulan Putra. Manakala Susila pula diedarkan oleh FMG. Itu beza dia lah. Jadi lu orang tengok lah, memang simple je. Tapi apa yang menarik mengenai Hati ni adalah dress up dia. Nampak? Ala-ala Rockers Romeo gitu. Tapi sebenarnya pakaian macam ni dia lebih pada Renaissance Eropah lah. And ada seorang follower gua komen, kata mengingatkan dia pada Yngwie Malmsteen punya dress up. Betul, sebab Yngwie Malmsteen ni dia lebih ke arah pakaian Renaissance, arah-arah era tahun 1700, 1900 Eropah. Jadi era zaman tu memang pakai macam ni lah. Kalau orang Eropah kan, dengan rambut panjang dia memang sesuai sangat lah. Gua pun tak pastilah apa Hati dapat idea daripada mana sebenarnya. Sebab kalau kita tengok band-band hair metal atau glam metal masa lewat 80-an, tak ada yang pakai macam ni. Tapi entahlah, pada gua memang sesuai lah. Memang bijak lah bila Hati buat image macam ni kan. Dan kemudian diteruskan dengan kumpulan Aroma yang pakai gaya-gaya macam ni. Gua panggil ni Rock Romeo lah, Rock Handsome. Jenis pakai kemeja smart macam ni kan.
Lepas tu ada blazer kat luar ni kan, macam ni. Ala-ala macam hotel server pun ada. Lepas tu pakai seluar kulit lah. Memang style lah kan. Lepas tu muka masing-masing pun not bad lah. Semua jambu-jambu handsome So memang sesuai lah. Lepas tu dekat dia punya cover album pun ada kerawang-kerawang bunga macam ni. Nama pun hati. Lepas tu ada logo love kat situ. Memang cukup menunjukkan album ni adalah sebagai album hair metal glam kan. Okay, jadi lagu-lagu hati majoriti memang ciptaan diorang sendirilah. Pasal diorang memang dah lama buat lagu-lagu ni semua. Kita boleh tengok kat sini. Lagu seni kata Bud. Bud tu adalah gitaris hati lah. Inilah, menurut Ucup, Bud ni memang berbakat orang dia. Dia banyak cipta-cipta lagu-lagu yang best-best. Nama lain dia adalah Muti. Ni nama sebenar dia lah Mukti sebenarnya, nama dia. Jadi dia menggunakan dua nama pena dekat dalam album ni, Bud dan Muti. Mana yang lu orang tengok Bud dan Muti tu adalah ciptaan hati sendirilah. Selain dia tu, kita juga ada lagu sumbangan daripada Zahid Belantara. Sebab dia adalah kru Booty Boy Studio. Dia orang rakam ni dekat Booty Boy Studio kan. Dan Channel 11. Channel 11 lagu Bencana Cinta lah. Ini adalah lagu daripada AKI lah, Ahmad Kushairi Production AKI. Lagu tu je lah rakam kat Channel 11. Kita boleh nampak ni adalah lagu terakhir. Menurut Bud memang ni adalah lagu terakhir. Masa hujung-hujung rakaman album ni, apa diorang deal dengan AKI kata untuk edarkan album ni. Jadi Aki ataupun Ahmad Kushairi pun terus macam okey lah, gua nak bagi satu lagu lah. Tu yang jadinya lagu Bencana Cinta. Lepas tu kita ada lagi lagu sumbangan daripada East Wow ataupun East Wild Age, penghuni kota Raja Iskandar. East Wow seperti yang kita tahu pada masa ni juga bekerja di Booty Boy Studio sebagai seorang keyboardist dan juga juru audio. Sama macam Zahid Belantara lah. Zahid Belantara pada masa ni juga bekerja kat Booty Boys. Jadi selebihnya adalah lagu-lagu ciptaan hati sendirilah. Cuma Baharum ni je yang tak tahu siapa. Sebab gua tanya dekat Ucup pun, Ucup macam siapa Baharum tu? Dia tak ingat. Tapi tak tahulah, mungkin geng-geng dia orang jugalah kan, kawan-kawan ke apa kan. Tapi ada satu lagu sebenarnya bukan lagu ciptaan hati. Itu adalah lagu Gadis 17. Nak tahu lagu apa sebenarnya tu? Dekat dalam ulasan bertulis sekejap lagi gua akan bongkarkan lagu siapa sebenarnya Gadis 17 ni. Tengok kat lirik dia. Dia hanya 17. Lagu ori dia She's only 15. Tu ori dia. Lagu siapa tu? Jeng jeng. Okay. Baiklah, jadi tanpa buang masa, kita terulas lagi. Casing putih lah sebab tahun 1990. Begitu juga pada kaset dia. Shell putih dengan tulisan print through atas shell sebab tahun 1990. Alright. Album yang tak mengandungi copyright. Yahoo. Jadi mari kita ke ulasan bertulis. Baru puas kan, boleh pasang lagu semua kan. Hati dan Temetri Kasih. Let's go. Orang tanya kau bersuara, percaya ku terpedaya, udahlah dan kata-kata terkau beribu, mata tertuju padamu. Perbedaan kita, janji bahagia, janji sempurna, semuanya tiada terlaksana. Tinggallah kata-kata terkekal di jiwa. Kebebasan tiada.
Pengurusan mentah mereka dalam industri muzik membuatkan album Hati kurang diketahui ramai, walaupun Angel Hearts yang sebelumnya sudah mempunyai nama yang besar. Malah 2 buah lagu Hati turut tercalon di dalam muzik-muzik 90, iaitu Bencana Cinta dan Temetri Kasih. Titisan embun pagi. Hati Production juga pada masa yang sama turut mengambil artis baru iaitu kumpulan Susila dari Kuala Lumpur. Akan tetapi hal yang sama juga turut terjadi pada Susila, di mana album kumpulan itu juga dikategorikan sebagai album langka yang kurang dikenali. Pun begitu, walaupun album Hati kurang mendapat perhatian, mereka masih banyak mendapat undangan persembahan pentas di seluruh Semenanjung. Malah vokalisnya Ucup juga turut dilamar oleh Polygram untuk menyertai kumpulan projek syarikat itu iaitu Aroma untuk menggantikan Hatta Junction pada lewat 1990. Imej, gaya dan vokal Ucup bersama Hati dianggap amat serasi dengan Aroma. Maka dengan itu, Ucup menggantikan tempatnya pada Hati dengan menjemput seorang vokalis muda dari Pulau Pinang yang bernama Wan, yang beliau kenali di kompleks wilayah Kuala Lumpur. Dengan pelepasan Ucup untuk rakaman Aroma di Singapura, Hati meneruskan perjuangan bersama Wan sebagai vokalis baru mereka. Namun tidak lama kemudian, Wan dilamar pula oleh Lipan Bara. Dengan ketiadaan vokalis menerjai Hati, mereka pulang ke Ipoh dan mula memberi tumpuan pada komitmen lain. Hati maupun Angel Hearts terus menyepikan diri pada permulaan era 90-an, seraya dengan kejatuhan industri rock negara sendiri kemudiannya. Janji